sabar. Setiap katanya membawa hikmah dan setiap tindakannya lahir dari keikhlasan yang tulus. Hari ini, cikgu melangkah pergi, tapi jasa dan kasih cikgu akan tetap hidup dalam hati kami. Puan Adrena binti Ibrahim dilahirkan pada 26 Julai 1970. Anak kanda tercinta kepada pasangan Haji Ibrahim Haji Abdullah dan Haja Rahimah Haji Abdul Ghani. Pada 23 Ogos 1996, Puan Adrena telah disatukan dengan cinta hatinya, Encik Hamsan bin Katimon, seorang suami penyayang yang menjadi peneman setia sepanjang suka dan duka kehidupan. Hasil perkongsian hidup ini, lahirlah 4 cahaya mata yang menjadi kebanggaan dan penguat semangat beliau. Perjalanan akademik Puan Adrena penuh dengan kesungguhan. Bermula dengan pencapaian sijil pelajaran Malaysia pada tahun 1987. Beliau kemudian melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia dan berjaya menamatkan diploma pada tahun 1991 serta ijazah sarjana muda pada tahun 1994. Puan Adrena binti Ibrahim memulakan langkah sebagai seorang pendidik pada 5 Ogos 1996 di SMK Tanjung Sepat, Selangor. Bermula 1 Januari 1997, beliau meneruskan khidmat di SMK Parit Bunga, sekolah yang menjadi rumah keduanya dan tempat beliau menabur ilmu dengan penuh dedikasi sehingga 30 September 2025. Sepanjang perkhidmatannya, terlalu banyak jasa dan sumbangan yang telah dicurahkan kepada sekolah ini. Dari bilik darjah hingga ke pentadbiran, dari pembangunan murid hingga ke kecemerlangan sekolah. Hari ini, kita berdiri dengan penuh rasa hormat dan penghargaan atas segala pengorbanan dan usaha beliau yang tidak ternilai. Sesungguhnya, jasa dan sumbangan Puan Haja Adrena akan terus dikenang sepanjang zaman. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara sesuri bisikan hati. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara untuk Puan Adrena. Doa saya semoga cikgu gembira bersama keluarga. Kita jumpa lagi. Bye. Puan Haja Adrena, selamat bersara. Semoga sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan bahagia bersama cucu. Belum ada cucu. Akan datang insya-Allah. Okey, selamat bersara Kak Ed. Terima kasih banyak dan semua dikenang. Selamat bersara dan semoga Allah memberkati segala bakti usaha dan juga sumbangan Puan Haja
Selamat bersara Puan Edrina. Bersara, semoga diberikan kesihatan yang baik di samping keluarga dan dipermudahkan segalanya. Selamat bersara terima kasih di atas segala kerjasama, ilmu, perkongsian dan segala kenangan yang dicipta bersama di sepanjang perkhidmatan kita di SMK Parit Bunga. Semoga beroleh ketenangan, kebahagiaan, kerahmatan Allah di samping keluarga tercinta. Semoga Kak Ed gembira dan ceria bersama keluarga Kak Ed selepas ini dan harap Kak Ed sentiasa ingat kami di sini. Selamat bersara Kak Ed. Kita mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Edrina. Semoga sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan berbahagia di samping keluarga. Ed, kami semua ingin mengucapkan selamat bersara pada Ed. Kami semua sentiasa mendoakan Kak Ed sentiasa sihat dan ceria selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih di atas segala budi baik dan kebersamaan sepanjang perkenalan kita. Semoga Kak Ed sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Selamat bersara Kak Ed. Assalamualaikum Ed. Selamat bersara dan tahniah. Selamat menjadi YB and welcome to the club. Kepada Puan Hajah Edrina, selamat bersara Ed. Semoga persaraan ini membawa ketenangan setelah bertahun muncullah bakti tanpa henti untuk anak bangsa. So Ed, selamat menikmati fasa baru dalam kehidupan. Semoga Ed terus sihat bersama keluarga yang dikasihi. Selamat bersara kepada Cikgu Edrina. Terima kasih banyak-banyak kerana telah mengajar kami selama setahun ni. Maaf kalau kita orang ada salah silap, terkasar bahasa dengan cikgu. Terima kasih. Selamat bersara cikgu. Bye. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami semua. Calon SPM 2025. Selamat bersara cikgu. Kami sayang cikgu.